Ni Azri pun nanti kalau Azri tengok Azri bila dia cakap itu kamu kena tengok sebab apa ni banyak yang dia cakap tu betul berlaku sebab macam contoh darurat Azri siapa yang cakap dulu pasal darurat ni Azri. Masa awal-awal dia cakap banyak orang yang apa PH ni apa kata dia tak betul lah apa benda. Sekali tengok DAP yang apa mengaku minta tiba-tiba minta darurat pula dah so Azri kawan-kawan kita lah nanti kita buatlah podcast ke apa benda kan live tadi kan kita bercerita panjang lebar berkenaan dengan tindakan undang-undang yang bakal diambil terhadap beberapa individu termasuklah jejaka biasa kucing. Saya tak panggil dia apa budak misalnya tak bersambung. Saya tak bersambung. Okey. Itu identifikasi sebab saya mula masa di budak ni saya pun tak ingat nama dia tau. Saya tak kenal budak ni tapi macam mana tapi saya adalah orang hantar video-video yang dia selalu fitnah saya ni. Bukan pasal isu minyak dia isu minyak tu sikit je tak ada masalah. Dia banyak video tau yang dia kata saya macam ni banyak fitnah ni semua. Saya pun tanya itu lagi pegawai saya ni siapa budak ni kan. Aku tak ni. Lepas tu saya bila buat live kita pun dah tak ingat nama. So saya identify berdasarkan dia punya misai je lah. Kan misai budak ni misai dia tak bersambung itu je lah. Nak cakap nama tak ingat. Okay continue. Tapi betul lah tu. Tapi itulah the thing is sebenarnya apa tu pokok pangkal daripada isu diesel minyak kan. Tapi itulah saya sebenarnya tadi Isham ada menyebut tentang video saya yang cerita pasal gaslighting. Okay. Dan sebenarnya video itu mengambil inspirasi daripada Isham punya posting FB juga sebenarnya. Iaitu berkenaan dengan Fahmi, kamu janganlah pelik-pelik bagi alasan. Kita semua tahulah yang diesel kita ni bukan keluar dari Malaysia, kita tahu kan. Jadi betul. Saya tertarik dengan benda tu dan saya study benda tu dan saya keluarkan. Tapi pada pandangan saudara Isham kan, kita tengok kerajaan ni begitu kelang kabut nak mengeluarkan alasan, naratif dan juga macam-macam lagi lah demi untuk isu minyak ni. Apa yang menyebabkan diorang kelang kabut sangat sebenarnya? Itulah sebab saya tengok macam ni lah. Saya rasa diorang pun koyak atau takut sebab dia tahu benda ini apa orang kata kalau benda tu berlaku macam tu, betul berlaku macam tu, ia adalah satu tindakan dasar polisi yang salah. Sebab itu dia koyak. Betul. Sebab isu dia macam ni, kita apa dia bukan isu yang dia orang cakap tu ini daripada perut bumi lah apalah. That's not the issue. The issue is kita kata kita ni minyak cukup-cukup sampai pada Jun. Lepas tu ada anekdot, ada rekod kata dekat stesen minyak ni dah habis tak ada stok, dekat ini tak ada stok. Lepas tu orang ada video kata nak isi minyak pun jerit-jerit lori merah lah apa kan. Gaduh. Itu adalah satu perkara yang serius. Bila orang jadi marah macam tu, saya tengok abang lori tu kan, kenapa dia marah macam tu? Betul lah tu, dia marah lah. Ini satu perkara yang serius. So kita ada masalah macam ni. Dan bila tanya menteri kata pain is coming. Lepas tu apa ni kita ada sampai bulan Jun. Lepas tu seorang lagi mengci cakap pula bila isi minyak yang diesel tu keluar angin, dia kata ini adalah sebabnya tak ada stok. Minyak stok. Minyak tak ada stok. So bila jadi macam itu, lepas tu pada masa yang sama minyak kita naik harga. And kalau stok tak cukup lagi lah ada masalah ni kan. Kita pergi sini tak ni. Lepas tu nanti kan ada macam saya cerita dengan Datuk Seri Mukhris dengan Rafiq semalam. Saya kata dia akan ada satu lagi arbitrage driven punya shortage. What is arbitrage driven shortage? Kita pergi sana walaupun control price tu is control price, sini tak ada, sana ada. Lepas tu dia pula boleh put kita at ransom. Kau nak tak nak harga nak, kalau nak ambil harga ni, tiba-tiba harga jadi tinggi tau. So it put the rakyat at ransom. Bila kita terdesak nak dapat minyak kan, kena bayar lagi harga tinggi. So ini menjadi masalah yang real. So bila ini menjadi masalah, pada masa yang sama kita ada berita bahawa minyak kita ni 52 juta liter kan daripada Malaysia keluar pergi ke Filipina. Betul. So dia bukan dia cerita perut bumi ke kau apa ni mana IC ke, kat sini IC kat sini ke apa bukan macam tu. Dia adalah persoalan dasar. Is it a good idea masa kita tengah macam ni keadaan, minyak yang dah ada kat sini kau pergi hantar kat orang? Itu masalah. Sebab kita boleh buat macam-macam benda lain kalau bila time crisis. That's why saya tak pernah question kita trading minyak ni.
Kan, bila time yang bukan krisis, kamu nak trading, kamu trading lah. Betul. Kan, nak pergilah entah buat untung ke apa benda. Tapi bila time krisis, desperate measure, desperate time kan, calls for desperate measure. So, bila time krisis, kamu kena buat benda yang cerdik lah. Kamu kata, kita ada minyak kan, menteri kata sampai berlanjut. Sekali hantar pergi tempat orang pula dah. Habisnya kalau kita nanti lagi tak cukup minyak, macam mana? Ini. So kita bukan sepatutnya ada cuma simpanan sampai Jun. Itu tidak memberi apa ni orang kata kelegaan kepada rakyat kita. So kalau kamu kata nak lebih ni, berapa dia punya stockpile? Negara lain 50 hari, 100 hari, 6 bulan sampai hujung tahun, orang kata. Kalau kamu kata stockpile kita cukup for the rest of the year, okay, itu akan bagi kita a bit of relief. Tahu. Dan kalau kamu nak pergi jual kat orang minyak yang ada ni, pergilah, ataupun bagilah kelulusan atau permit ke apa kepada kapal-kapal luar ni, pergilah hantar. Kita pun tak ada nak kisah dia kan, sebab kita yakin apa ni minyak ni sampai akhir tahun ada. Tapi masalahnya ni, kamu sendiri cakap bulan Jun ni je dah. Bulan Jun dia berapa ni Petronas apa statement kan? Bulan Jun lah. Lepas Jun, lepas tu kamu pula cakap pain is coming. Bulan Jun ada, lepas tu kalau krisis ni berterusan, kita tak tahulah apa benda nak jadi. Lepas tu bagi kelulusan. Itu isu dia. Tapi yang lagi kelakarnya kan Hisham, yang kita tengok kenyataan oleh Anwar Ibrahim, Perdana Menteri hari ni. Dia kata dia dah buat deal dengan Australia. Dia akan hantar minyak ke Australia surplus daripada pegangan itu. Maknanya dia akan utamakan domestik dahulu. Ada surplus, hantar ke Australia. Kita police station pun ada yang tak ada minyak. Surplus dalam mana? Itu yang jadi soalan. Sebab itu isu ni very sensitif, tahu. Sebab itu lepas tu dia orang menggelabar cara nak jawab. And then lepas tu sebab dia nak orang kata nak tiba-tiba nak cover line lah. Itu yang dia macam-macam cerita, perut bumi lah, transit lah, ini pejadah lah. Lepas tu bercanggah pula tu statement. Fahmi Fadil dia kata ini Tanjung Bin Tanjung Pelepas, dia kata sebab storage. Anwar Ibrahim tak cakap Tanjung Bin Tanjung Pelepas. Anwar Ibrahim cakap Pengerang. Ya, Pengerang. Apa beza Tanjung Bin dengan Pengerang? Pengerang ada refinery. Betul. Tanjung Bin tu storage. So kalau Pengerang ada refinery, ada juga storage tapi ada refinery. So kamu cakap apa? Sebab tu kita tanya dia, minyak ni diproses di mana? Sebab mana minyak tu diproses dan di-refine, dekat situlah most probably certificate of origin ni sampai. Okey, sebab itu saya cakap kerajaan, bila kita bersoal, katakanlah minyak ni tak diproses pun atau tak di-refine pun di Pengerang. Katakanlah Katalah. ni kita buat spekulasi ataupun kita buat, dia panggil apa, Socratic Hipotesis lah. Hipotesis lah. Ni panggil Socratic punya inilah, Socratic. Siapa yang belajar Socrates scenario lah. Socrates punya method lah. Katakanlah kamu dia orang ni semua, Hisham Jalil ni, Papa Berry ni semua fitnah ni. Kan? Ni bukannya transit, dia bukannya minyak daripada keluar dari situ ni kan. Walaupun sertifikat origin minyak tu sebenarnya dia tak keluar daripada refinery ni, dia lalu aja. Lepas tu of course dia dalam kajian lagilah dia ada bukti. So kamu ingat kalau benda itu berlaku, takkah aku dengan Papa Berry dah kena angkut lama dah? Betul tak? Salah. Kalau ini, sebab itu saya tanya soalan. In fact kita tak cakap minyak tu, ini kita tanya kita tanya soalan, minyak itu diproses di mana? Ingat tak bila lepas dia kerajaan M10 keluar kenyataan, dia kata minyak tu bukan berasal daripada Malaysia. Saya tanya dua soalan. Do you mean, atau adakah maksud kamu M10 minyak mentah atau minyak refine? Dia tak jawab. Kalau dia betul, apa salahnya cakap je lah minyak ni minyak mentah, minyak ni minyak refine. Kenapa M10 tak jawab? Sebab apa? Kalau jawab kena. Itu dia orang ni, dia tunggu je nak balon kita, nak angkut kita, nak ini. Betul, kita standby je. So katakanlah kita orang ni kan cakap buat benda yang ini kan, ini benda yang saya post, yang saya rasa tak, yang saya nampak tak ada just cause cause of action pun dia rampas telefon aku. Betul lah. Apa kata kalau aku cakap itu minyak Petronas tu, minyak ini lagilah malam ni dah, malam semalam dah masuk ke dalam dah. So sebab itu saya cakap, lepas tu bila saya tanya minyak tu di refine, kamu boleh confirm ke tak ada minyak yang refine dekat Pengerang tu?
apa yang pergi ke ni. Nobody say anything. Betul. Lepas tu dia pusing-pusing pergi gaslighting, kata perut bumi lah, laluan lah, minyak ini syarikat luar lah. Bukan Petronas punya lah, bukan kerajaan punya lah. Lepas tu ada video-video fitnah cakap Hisham Jalil cakap apa ni minyak Petronas atau minyak kerajaan dihantar lah. Lepas tu bila saya check account tu AI yang buat artificial intelligence. Takutlah tu. Kalau kau berani buatlah yang sebenarnya kan. Tunjuk muka sendiri kan pergi cerita kan. Senang Hisham Jalil senang sikit. Lepas tu siap-siap lah bagi alamat. Tak payahlah saya macam sekarang ni kan. Saya duk check apa ni, ada saya punya penyiasat ni kan, pegawai duk cari alamat-alamat ni semua kan. Tadi saya dah tanya alamat orang-orang yang kita nak hantar surat ni lah. Tak dapat lagi, tapi kena pastikan sebab benda ni kena serve. So untuk memudahkan, kalau kamu ni confident sangat lah, macam saya cakap tadi kan, confident sangat ni, lepas tu menekan-nekan tu kan, hantarlah, itu saya cakap. Kalau kamu ni menekan-nekan sangat, yang itu aku hantar. Tapi sebenarnya kan macam budak itu, aku tak ada masuk dalam list pun sih, tapi pasal dia berlagak sangat, okey lah kita masuk dalam list. Dan hero sangat. Dia berlagak sangat kan. Okey, tapi kita orang tengah cari dia punya address ni. So nanti ni. So kalau yang lain-lain tu yang nak cuba fitnah, kalau kamu confident sangat, bagi terus alamat. Bagi alamat. Boleh alamat terus. Saya confident yang kamu ini pemfitnah kan, dan lepas tu ni ini kan nak saman aku, saman lah, bagi alamat terus. Bagi alamat nak penuh. Nama penuh alamat. So senang kita hantar pergi buat survey. Janganlah, tak payahlah koyak rabak, lepas tu kan jadi macam apa ni, orang apa, alah apa benda ni, geng-geng yang ni kan tiba-tiba nak apa ini pergilah hantar, la ilaha illallah, bagi terus alamat, senang. Itu je. Okey lagi. Tapi itulah yang pentingnya sekarang ni, betul lah apa yang disebutkan oleh saudara Hisham. Benda ini menimbulkan persoalan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan diesel kita atas pelbagai sebab. Sebagai contohnya, sebab utama, of course, keperluan kita sendiri pun tengah senang sekarang ni. Tiba-tiba pula datang keluar berita sampai dekat 52 juta liter dihantarkan ke Filipina. Sebelumnya lebih kurang dekat 24 juta liter dihantarkan dekat Bangladesh. Dan sekarang tiba-tiba pula muncul pula cerita dihantar ke Australia kerana surplus dan sebagainya. So ini bangkitkan persoalan. Dan cakap terus terang, jentera penerangan kerajaan, Fadil, I'm talking to you, jentera penerangan kerajaan gagal. Fail gila untuk nak menjelaskan tentang perkara ini. Jangan gagal untuk memberitahu rakyat what is really happening. Lepas tu budak-budak dia pula sebar fake news Betul. Pasal dia ni kata Petronas, tak ada siapa pun kata Petronas ni minyak lah. Tapi diorang sebar fake news ada, Hisham. Dia kata apa? Minyak tu datang Rusia. Lepas tu Betul, Rusia whatever. Kan macam ni lah. Ni apa yang saya baca lah. Nombor satunya, memang diorang ada 3 shipment. 3 shipment minyak. Satu dari India, tu confirm. India direct pergi ke sana. Dia akan park dekat Singapura, dia akan pergi ke Filipina. Satu. Keduanya ialah minyak dari Utara Asia. Utara Asia mana? Jepun. Ada keluar berita. Kalau North Asia, it could be Russia. Russia tak. Dia ada dia sebut dia dapat minyak Jepun. Dia ada sebut dia dapat minyak Jepun. Itu Garin dah confirmkan dapat minyak Jepun. Rusia mungkin juga lah. Kan? Could be. Tapi yang penting dari Malaysia. Dan bila ayat yang keluar, yang Garin punya status tu, dia kata source from Malaysia. Kan? Masa tu Hisham ada keluarkan berita tu. Tanya balik. Ramai orang tahu. Dia kata Hisham Jalil tak kerti apa ni. Dia tak faham. Bla bla bla. So dia kata aku certificate of origin pun tak faham, dia kata. Lepas tu sebenarnya sertifikat sebenarnya asal di mana bergantung pada syarikat itu, didaftar di mana. Aku kata budak ni mana dia belajar ni pasal shipment ni. Itulah kan salah. Tak lagi pun bila kita sebut tentang benda ni mungkin masuk refinery kan. Mungkin Vitol ambil refinery. Okey, Vitol trader ini semua tahu. Bila trader, dia bukan ada minyak crude sendiri. Apa dia buat? Dia akan beli minyak yang dia refine daripada mana-mana refinery apa dengan harga trade, dengan harga pasaran, dengan harga trading lah. Dan kemudian dia akan jual balik kepada negara dengan harga pasaran. So, kita semua tahu Vitol ada storage dekat Tanjung Bin tapi sikit. Tak sampai tak banyak pun. So, dia akan ambil daripada pengerang. Which is Anwar dia mengaku ambil pengerang. Kan? Anwar kata kita luluskan untuk mereka hantar ke Filipina. Soalan kita, betul atau tidak Vitol ambil minyak daripada refinery kita kat Pengerang?
Dan ada kata kalau ambil minyak dekat Pengerang tu saya punya sebenarnya. Dan okey, ini contoh mudah lah, contoh mudah. Mungkin tak sesuai lah kod yang Saudara Hisham, tapi saya beri contoh lah. Contoh, katalah kita ambil ni mikrofon ni. Katalah mikrofon ini, dia punya barangan tu buat, dia punya chips dia mungkin ambil dari Taiwan. So adakah kita boleh kata benda ni Taiwan punya? Tak, ada pula plastik ambil China. Lain pula cerita dia. Kemudian dia punya komponen lain, katalah dia punya wiring semua datang daripada India. And then kemudian processing India, and then last processing assembly dia dekat Gurun, dekat Kulim. Contoh. So benda ni make in apa? Made in Malaysia kan? So bila made in Malaysia, bila kilang itu ekspor, dia ekspor daripada India ke daripada Taiwan ke China ke, sebab semua komponen dari situ, atau ekspor from Malaysia. So itulah masuk refinery kita. Bila masuk ke refinery, minyak kita lah. Dia satu Vitol, dia ada refinery juga di Pengerang. Pengerang tu ada Rapid, ada Vitol punya refinery. So Vitol ada storage dekat Tanjung Bin. Ini yang saya ingat lah. Dan di sebab dia orang ni siap lepas saya keluar daripada EPU. Masa planning dulu on Pengerang Rapid. So Vitol ni baru. So tapi saya tanya-tanya lah, kata Vitol ada ni ke? Dia kata ada small. Ada orang cakap beritahu saya, dia small scale about 20 ke 30,000 BPD. So sebab itu kecil lah. Kecil. So kalau 20,000 it's not really kecil tau. 20,000 BPD ni quite besar juga lah. Agak lah. So kita punya di Rapid Pengerang 300,000 BPD. Sungai Udang pun ada buat 200-300 BPD barrel per day atom. So yang kita hantar ke Filipina tu ada 329,000 barrel. So maksudnya within 10 hari kalau dia nak proses minyak mentah, pakai refinery dia lebih kurang dalam 10 hari ke 2 minggu boleh. So it's not a long time untuk proses pun. So Vitol ni dia buat operasi dia macam mana? Vitol ni trader. Yang saya tahu So dia sama ada dia buat untung daripada spread. Spread ni perbezaan harga lah, arbitrage ke apa. So sama ada dia beli murah, dia jual mahal, ataupun ada satu nama dia crack spread. What is crack spread? Crack spread ni adalah kita pun Petronas pun biasa buat benda ni, crack spread, iaitu kamu beli minyak mentah murah, lepas tu jual yang diproses tu mahal. So kamu dapat ini. So Vitol ni dia punya modus operandi dia bercampur-campur. So sama ada dia buat crack spread, atau dia proses dekat dia punya refinery di Pengerang itu, lepas tu dia dapat spread kat situ, ataupun dia blend diesel daripada luar ni, lepas tu campur dengan dia punya sekali. So it could be that kan, so sebab itu saya tanya kerajaan, kamu bagi tahu siapa saya, dia buat apa ni? Sama ada dia blend, atau dia campur dia punya, atau dia refine minyak mentah itu semua tu 329,000 barrel dekat refinery dia. Took about 2 weeks or something like that. So yang mana satu mana? So the point is this. The point is, kalau kamu campur sikit pun, ataupun kamu refine sikit, campur ada blending, maksudnya dia diproses di Pengerang. Bila dia diproses Pengerang, maksudnya minyak itu adalah daripada Malaysia. Itu Malaysia lah. Yes, itu dia punya point dia. Dan apa yang menjadi dasar ataupun polisi punya contention, the dasar policy contention is that, macam back tu kita cakap tadi lah, minyak tu dah dekat situ, kita kata kita tak cukup ataupun sampai Jun je, kau pergi hantar kat luar, apa hal? Itu isu dia. So bukan perut bumi ke, bukan ini, bukan. So sekarang ni, sebab itu saya tanya awal lagi, dalam a few days ago saya dah tanya, can you guarantee, kalau yang siapa cakap transit lalu ni kan, sebelum Sharon apa benda tu cakap ada sertifikat tu, sebelum bila dia kata ada sertifikat, confirm lah itu minyak kita lah tu, minyak Malaysia lah tu. Nobody saying minyak Petronas, minyak kerajaan, tu minyak Malaysia. So sebab itu saya tanya, can siapa-siapa guarantee yang dia orang kata main lalu transit apa ke benda ni, tak ada minyak ni kan diproses atau di refine di Pengerang ataupun diproses di Malaysia. Nobody said anything. So maksudnya kebarangkaliannya lah, ini kita cakap kebarangkalian probability ataupun mungkin hampir certain lah, sebab dah data Vitol ni ada,
kajian sebelum kajian Filipina itu bagi kenyataan ialah memang dia buat blending ataupun refine atau proses tapis kat sini. In fact, tak salah saya Fahmi Fadil pun cakap, dia kata okey datang macam sini and then dia saya tak pasti dia ke siapa cakap ada perprosesan kat sini. So bila dia proses sama ada blending atau refine maksud minyak kita. Sebab itu tak ada orang lain boleh claim. Dan sebab itu juga certificate of origin kata di Malaysia. Sebab macam katakan awak import tepung lah. Dia paling mudah macam buat roti canai lah. Roti canai ni bukan susah nak buat. Awak ni tepung yeast semua, mentega, terus dia buat kan. So lepas tu kan kita tepung tu daripada India, dekat sini kita buat roti canai. Lepas tu kita pergi ekspor roti canai ke Indonesia. So roti canai tu roti canai India ke roti canai kita? Betul. Itu je cerita itu dia. Point dia. Itu point dia. Lepas tu kamu cakap macam ni, kamu kata tepung yang diuli tu datang dari India. Okey, tapi yang kamu lepas kamu letak margarine, kamu teba tu, kamu ini tu dekat mana? Dekat Malaysia ke dekat India ni? Dekat Malaysia. So roti canai ni made in India ke made in Malaysia? Tak, Syam, kena faham. Roti canai tepung tu dia tak datang daripada perut bumi Malaysia. Lepas tu kau punya argument bila orang tanya ni kan, roti canai ni Malaysia lah, kita yang uli, kita yang buat, kita ni uli ni kita yang hantar Indonesia, kita uli, kita bungkus, so certificate made in Malaysia kat situ di Malaysia. Walaupun tepung itu datang dari India, engkau pula pergi cerita tak ada, ini bukan perut bumi Malaysia. La ilaha illallah. Tak ada siapa pun argue gandum tu. Tak ada orang pun kata gandum itu kena datang daripada perut. Itulah okey, lagi Bapa Ferry. Tapi itulah bila kita mengenangkan balik kita banyak kali cerita pasal ni dan malas cerita benda yang sama dah ni. Tapi saya tertariklah nak tahu berkenaan dengan panggilan oleh SKMM terhadap Tony Syam pergi ke SKMM. Okey, saya tahu Tony Syam memang tak boleh dedahkanlah apa yang ditanyakan sebab tu OSA. Tetapi saya boleh tak ada. Boleh, tak salah. Itu bukan OSA. Bukan saya. Bukan. Sebenarnya saya salah tu. Saya ada impression soalan satu ada OSA. So apa yang dia tanya sebenarnya? That's not OSA. OSA ni awak kena sign ke apa semua. OSA macam saya kerja dekat PMO dekat APU dulu tu dia OSA. Dan ini dia siasat kita terpulang lah kita nak cakap apa. Tapi okey. So apa yang dia tanya sebenarnya? Tak ada. Okey, saya dah cakap awal-awal dalam TikTok tadi. Nanti saya secara ringkas, kalau nak nanti refer pada Facebook lah. Tak boleh ringkaskan. Saya tak nak ulang. Yang ringkas dia refer kepada kenyataan saya yang pertama yang saya kata ini berita baru keluar. Berita Filipina nyatakan, sampai aku boleh hafal dia benda ni. Berita Filipina nyatakan bahawa kerajaan Filipina kan dia dah pergi balik. Bila ada gesture tangan dia macam ni lah. Sekejap Dia auto ni, dia auto. Webcam dia dia auto dia gimbal automatic lah, saya pun tak erti. Sekejap. Okey. Kerajaan Filipina tu aku pun dah belajar, dah pandai dah buat sendiri kan. Kan. Dia kan tu pasal aku tanya KJ tadi kan, dia pandai main benda ni kan. Dia kata KJ kau datang lah sini adjustkan aku punya mixer ni. Dia kan power kan. Dia kan power kan KJ macam ni kan. Macam ni tapi KJ mixer lain. KJ mixer lain. Dia mixer lain. Itulah mixer dia besar. Mixer besar. So tadi saya dah upload dalam video yang KJ pakai mixer besar tu. Kita impress lah. Aku memang impress KJ sebab aku punya mixer besar ni je. Itu betul buat status kan. KJ tak tahu mampu lah nak tajam dengan mixer. Boleh tak? Sebab aku memang impress kau punya ni mixer punya pusing-pusing tu kan. Tapi masalahnya orang kat bawah komen ingat tu Aisyah mengancing. Bukan, memang aku nak suruh KJ datang rumah aku untuk adjustkan pasal Papa Ferry pun datang sini pasal apa datang? Sebab saya minta tolong awak kan. Dia betul. Tapi sebenarnya sound bergema. Ini cerita satu lah. Ni just beritahu lah kan. Sebenarnya Tuan Isyam punya mixer setting dah tak ada benda, tak ada hal. Tak ada hal. Isu utama satu je, akustik. Sebab itu rumah ni memang bagus. So nanti kena tambah apa? Tambah foam semua side. And then kalau letak kapet ke lantai. Kena letak letak kapet lah. Tak kapet, dinding tak foam semua, tapi jangan pun tak apa. Sikit-sikit, jadi potong je. Kan. So kabinet buku pun cantik. Kabinet buku cantik. Bantal banyak kan ni. So kalau saya panggil KJ pun untuk adjust mixer memang tak boleh apa-apa lah. Jadi sebab bilik Okey lah KJ, tak payahlah.
Kan aku ingat pasal aku nampak kau terror ni. Oi, terror mixer ni. Bukan aku nak ganjing kau KJ. Sebab tadi kau berjoget memang mixer tu besar. Aku pun terbayang aku punya mixer kecil ni. Itu memang professional DJ punya mixer. memang padu. Sebab dah 2-3 kali dah kan saya duduk mengejar-ngejar ni. Alamak, orang cakap masih bergema. Alamak kan. Tak, dia bergema bukan pasal mixer. Setup Tuan Isyam, mikrofon semua everything cantik. Cuma isu akustik. Okey. Kita adjust lah esok. Kita taruh ni kapet ke apa kan. Letak telefon, berapa ringgit je. Letak sini. Lepas tu kapet. Lepas tu letak bantal. Tadi cadangan rak buku tu cantik sangat tu. Okey, balik bercerita tadi. Kan, so dia cakap macam ni pasal merujuk kepada berita tu. So saya kata, mana yang berita palsunya ni? Sebab kita rujuk kepada Kerajaan Akbar yang merujuk kepada DOE Kerajaan Filipina. Dan lepas tu nak tambah lagi, saya tambah lagi Anwar Ibrahim fan punya tu. Itu fake news. Kalau benda ni tak betul tak? Tapi orang itu tidak dia ambil tindakan pula. Setakat hari ni saya tak dengar dia ada apa yang tindakan. Itu yang ada elemen double standard boleh kasih evidence lah kan. Itu satu. Lepas tu saya masuk nak ingkarkan cerita. Kan saya dah cerita masa dengan Datuk Seri Mukhris tu kan dengan Rafi. Saya cakap saya masuk. Lepas tu saya kata dia apa tuduhan dia. Okey, bergantung pada satu posting. Dia kata yang Encik buat tu dan lepas tu yang tiba-tiba Encik turunkan. Aku cakap saya pegawai saya ada dia saksi lah. Dia kata bila masa saya turunkan posting itu yang turunkan kamu. Saya cakap MC. Saya kata posting tu saya buat. Lepas tu dia kata ada orang lapor. Kononnya saya rasa saya punya pandangan macam ni lah kot. Orang tu buat laporan dia kata dia dah buat posting ni. Lepas tu dia sedar benda ni fitnah fake news dia turunkan. Konon lah saya rasa macam tu lah. So saya cakap pada MCMC yang turunkan itu adalah Facebook atas arahan MCMC. Saya pun tak tahu. Saya cakap sampailah saya dapat notifikasi. Sebab tu dalam komen saya pelik. Macam cerita fitnah dekat PMO dululah. Aku tak tahu ni apa hal dia orang ni semacam. Dia tengok aku punya ada orang dah sebar fitnah kata aku apa ni ambil duit UMNO. 8 tahun baru aku tahu tau. So cerita MCMC ni samalah. So saya tengok dalam komen kan ada orang komen kata apa Isyam Jalil delete dalam TikTok dalam ini kan. Dia kata delete. Saya pun lepas tu saya telefon saya punya admin. Kita delete ke benda ni? Sebab dalam mana saya ada delete? Dalam posting saya masih ada. Sampailah saya tengok dalam notification yang saya up tu kan. Facebook notify dia kata posting ini tidak available di Malaysia. Hanya available di luar negeri. Di Malaysia tak nampak. Okey. Dia restrict lah. Dia restrict, dia oversee. Di Malaysia tak boleh nampak. Baru kita tahu. Lepas tu saya cakap dengan MCMC, yang delete ni adalah Facebook atas arahan MCMC. Kamu tahu MCMC cakap apa? Dia cakap, itu department lain tu. Dah hilang. Dan korang yang bagi arahan, kau pergi panggil, lepas tu dia kata department lain. Aduh. Nasib baik ada saksi kawan saya. So mana pun pergilah check dengan department lain tu sebelum kau panggil aku tanpa telefon ke apa benda tau. Ini yang jadi masalah department lain. Okey, but okey lah itu kita buat lawak guna nanti saya akan hantarlah tindakan mereka kerajaan ni. Kita tengah saya tengah bincang dengan lawyer Rafiq kan. Mungkin kita akan buat class action lah. Class action bagi orang yang termasuk yang itu tu kan. So tak apa, itu nanti kita ni. But the point is this. The point is satu saya nampak implikasi dia macam ni kenapa Facebook restrict instead of take off terus. Itu people kena tanya tu. Betul. Sebab kan saya rasa lah ini saya punya pandangan lah, saya punya nampak, saya rasa MCMC ataupun pihak kerajaan suruh remove. Tapi Facebook tak remove. Sebab dulu pernah berlaku posting kita tiba-tiba hilang langsung tak boleh ni. Tapi benda tu ada. Dan di negara luar pun boleh nampak, cuma kat Malaysia tak boleh nampak. Saya punya pandangan adalah Facebook pun tak percaya kau kata benda ni fake news. Betul tak? Betul. Facebook pun tak percaya kau cakap benda ni fake news. Kau minta kan, katakan kamu minta kepada platform, kamu kata ini berita palsu kan. Dia pun baca, berapa banyak kali lama baca. Mana palsu ni?
kan, buat apa ni. So dia pun malas, mungkin barangkali malas nak layan kerajaan ni kan, tapi alah malas dia ni berkejadah koyak gabak ni kan. Okey lah, kita restrict lah, tak boleh tengok Malaysia pergi ke negara lain tengok. Logik tak? Betul tak? Itu cerita dia. Ya, itulah sebab itu saya kata. Lepas tu kalau kerajaan nak panggil saya buat statement ke apa, okey lah, aku tak adalah kisah sangat, kita bekerjasama je lah, boleh je. Tapi bila sampai nak merampas-rampas telefon dia dah jadi satu, bila tak ada, macam saya cakap, bila tak ada justification on the course of action, standard dia tu tak ada, kita tak tahu apa tu dah hadir. Lepas tu bila ada rampas satu benda, itu menjadi satu elemen lain tau. Saya tahu undang-undang macam tu. So, bila jadi satu elemen lain, itu yang menjadi isu. So kalau benda ni berlaku pada saya, berapa ramai orang lagi dah kena ni? Sebab itu kita tengah bincang macam mana nak ambil class action lah terhadap ini untuk menghalang abuse of power lah of the authority. Berapa kali? Apa dia? Confirm? Telefon kena pulang balik. Esok? Tak tahulah. Berapa kali dah kena rampas phone ni? Saya dah kena rampas telefon sejak zaman Madani lah Madani. Madani saya tak ingat. Saya setakat ni 3 telefon saya dah kena rampas. 3 kali saya dah telefon. So masalahnya macam ni lah. Bila kamu rampas satu benda, kalau telefon tu murah tak apa. Betul lah. Saya pula pakai iPhone. iPhone ni mahal sebab saya tak boleh tukar bukan tak boleh, tapi it's quite susah lah, sebab bila kamu pakai iPhone ni, dia ada iCloud dan sebagainya, kita dah biasa dengan app tu, kita ni nak tukar. Katakan saya nak tukar telefon murah kan, lepas tu macam mana, dia susah nak access banyak benda lah. So sebab itu kalau saya nak pakai juga, saya kena pakai iPhone. Kamu tahu tak harga iPhone berapa? So kamu willy-nilly, suka-suka pergi tahan orang punya telefon. Itu menjadi isu kalau kamu nak panggil ni. And kalau benda tu ada justified course of action, saya pun tak bukanlah tak bersoal, saya bersoal juga. Kata benda itu on interpretation, kita boleh pergi mahkamah. Dan of course sebagai penguasa, saya dan kerajaan lagi lama daripada kamu dulu pada penguasa ni. So bila kita sebagai penjawat awam, pegawai, dan saya dulu pengarah, so kita tahu nak ambil tindakan pada rakyat ni, kamu kena ada justification itu. Dan bila tak ada justification, kamu willy-nilly, itu boleh amount to harassment and abuse of power. Ni depan saya ni, bekas PTD ni. Bekas PTD depan saya ni. Dia orang pernah berkhidmat di Jabatan Perdana Menteri, pernah berkhidmat ni. Dia orang pun tahulah. Dia orang ni lagi lama dalam kerajaan banding mereka kamu. Tahu? Yang ambil ini tu dia tahu. So bila kamu buat macam tu, so you have to have some certain standard untuk ambil tindakan. Tapi kalau kamu tak faham benda ini menjadi masalah. Dan kamu boleh diambil tindakan. Of course kamu cakap, di akta ini di bawah bidang, you don't have to throw the akta depan muka saya lah. Saya lebih lama faham bahasa akta ni daripada kamu. Tahu tak? So ini samalah macam budak-budak CEPLOS baru baca ChatGPT dan nak cakap macam mana kita plan energy ekonomi. Kadang-kadang saya pelik tau. Kan, saya selalu nampak budak ni duk komen pasal politik ni kan. Sekali satu hari dia komen pasal energy ni macam ni. Macam bila masa budak ni jadi energy ekonomi? Bila masa belajar? Bila masa belajar? Bila masa kau pula jadi energy ekonomis ni? Lepas tu kan ada yang tu sijil ekonomi pun tak ada ke apa benda, tapi dia menunjukkan ni konon-kononnya dia lah terpaling. Benda-benda macam ni yang saya cakap. Kalau kamu ambil je daripada, kita boleh komen pasal ini, memang tak ada siapa halang nak komen, tetapi jangan bagi fake news lah. Jangan bagi disinformation atau cubaan nak mengelirukan orang. Itu saya tak setuju bila macam itu. So sama juga macam pegawai-pegawai penguat kuasa. Saya bukan nak kata kamu ni. So bila kamu kata itu di bawah bidang kuasa, di bawah akta, ini semua subjek to interpretasi. Betul. So bila kita pergi mahkamah, so sebelum kat situ kita argue. So kamu tak boleh nak terus buat macam tu, sebab itu dia kena ada standard of course of action tu. Kalau tiba-tiba kamu kadang-kadang budak-budak ni baru masuk kerja, ini PTD lama, dia tahulah. Kadang-kadang budak-budak baru dapat baru graduate PTD ni kan, dia ingat dia boleh buat sesuka hati dia mau masuk kerja, ini semua kuasa aku. It's not like that. Kalau kamu berperangai macam itu, kamu tak lama dalam PTD, tak lama. So itu saya nak cakap lah.
Okey, menyebut tentang class action, mungkin soalan terakhir saya lah kan, sebab kita pun nak bagi ruang semua. Menyebut tentang class action, saya tak tahu sama Tuan Isham alert atau tidak dengan kisah seorang gadis Sepahang yang kena tahan baru-baru ni dekat Dawangi 3 hari Kediriman sebab satu video tular dia yang kritik Anwar. Kan? Tuan Isham dah tengok tak video tu? Dah. Saya in fact saya tengok 3-4 kali video tu. Saya nak check, saya cuma nak tengok apakah the justification untuk that course of action. Saya tak nampak. Sebab dia Itu terus yang charge Bawatan ada Sultan tau. Kan? Sebab kalau berdasarkan video itu, apakah justifikasi untuk penahanan and the charge under Hazrat Sultan? So, benda ni lah, kalau katakan orang-orang PH ke DAP ke PKR yang kamu guling-guling untuk reform dulu kan. So, this is kind of thing yang sebenarnya mereka sendiri kena lawan. Betul. Benda ni. Sebab you have to have a standard, ada some standard untuk cost of justification itu. Lepas itu saya nak tengok juga apa dia ni, ada maki-maki ke, ada mencarut ke, ataupun ada menuduh ke. Setahu ada saya maki hamun ke kan? Setahu saya dulu lagi teruk orang maki ni Perdana Menteri maki Tun Najib apa lagi teruk. Lepas itu dulu Anwar orang cakap dia macam-macam dulu sampai ada orang tu seorang sekarang dah jilat lah yang dia panggil Anwar ada masalah ni kan. Dia itulah yang tu tak sebut lah. Tak sebut lah dia kata Anwar ni confirm itu saya tak mahu sebut lah. Tapi ada seorang dua orang ni kan sekarang dah menjilat. Even masa tu itu kalau itu patut boleh diambil tindakan undang-undang. Betul kan. Betul. Tapi kalau nak banding benda ini dengan apa yang Mila tu cakap so ini tu sebab itu hari lawyer Rafiq ada pergi Dawangi ada sebab itu hari masa podcast saya dengan Datuk Seri Mukhris dengan lawyer Rafiq kita ada bincang macam mana nak kumpul-kumpul dan buat class action ni. It will take bagi kita orang masa sikit sebab kita kena cari ni dan ini tapi kita akan buat lah kita akan buat. So sebenarnya kita boleh saman pihak-pihak yang kalau ada abuse authority, but benda ni kita kena buat homework sikit lah dan sebab itu benda ni kan sebab itu saya letak 40 juta tu 40 juta so dapat 40 juta nanti kita ada dana pilihan raya kita bantu PAS lah tapi in fact kalau pasal nak clash action ni saya rasa ada saman pun ingat tak yang peserta yang dikatakan peserta garah kan ada 11 orang ke apa yang saman kerajaan sebab penahanan tak sah perhimpunan tak start lagi kena tahan termasuk orang yang tak ada kena-mengena tapi sebab pasal Mila ni Tuan Syam memang dia ada sebuah perkataan bodoh bangang tapi sebenarnya dia quote unquote kata-kata Anwar so kalau betul tentang perkataan kasar rasanya Anwar patut ke dalam dulu kot. Betul. So ini kita akan tengok kita ambil tindakan tu ke atas siapa sebab kita boleh ambil tindakan kepada individu, kepada agensi, institusi ataupun institusi bersama dengan individu. Sebab kadang-kadang macam ni, bila kita ambil tindakan pada institusi, kadang-kadang institusi itu tak bersalah. Betul. Dia PTD tahulah. Tetapi orang yang bersalah yang abuse of kuasa ni adalah individu dalam institusi. So sebab itu kita kena bincang siapa yang kita nak saman. And kenapa saya cakap 40 juta? Ada orang kata 40 juta boleh ke dia bayar ke? It doesn't matter. Kalau yang budak misalnya tak bersambung tu, I don't think dia boleh bayar 10 juta. Tapi it doesn't matter sebab ini kalau dia ada tanah ke apa ni, pasal saya tahulah dia fitnah ke tidak kan sebab macam kita dah cerita tadi kan. So kalau dia kalah, kalau tak boleh bayar, ada banyak benda kita boleh ni, tak kira lah berapa-apa janji dia bayar sampai bankrupt lah. Sebab nak bagi dia pengedaran sebab dia belakang sangat kan. So jual lah tanah kau ke apa ke kan. Jual lah sampai sampai ke ni dia tak pernah masuk naik turun mahkamah saya tak rasa lah tapi kau tunggu je lah so sebab kau tak pernah berpengalaman, kamu tak pernah berpengalaman naik turun mahkamah and hadap, so kamu main-main dengan proses ni kan. Kita ni pernah lawan berapa orang dalam mahkamah, so saya nak bagi kamu pengalaman dan pengajaran dalam mahkamah supaya kamu ambil sikit pengajaran. Itu kepada budak itu bukan kalau saya tak rasa dia boleh bayar 10 juta. Tapi kalau dia bankrupt nanti at least dia ada dapat satu pengalaman yang berguna lah pada saya. Okey, yang 40 juta ni mainly daripada mana? Daripada orang yang can afford to pay lah. Satu punitive yes. So bila kita buat class action, kita boleh saman punitive sama ada kepada individu ataupun kepada institusi. In fact MCMC pun itu saman Sunway.
Dia saman 1.8 juta. Kalau kau boleh saman orang, takkan kita tak boleh saman kamu. Betul tak? Tapi sampai tiba-tiba Tuan Isyam sebut pasal SMC kan, pasal SKMM saman sawit. 1.82 juta untuk family day. Lain macam MCMC. Bapak kayo kan. Okey, 1.82 juta. Macam kau Dia punya tetamu yang dijemput 6,500 berapa orang, dibahagikan satu kepala dekat 300. Lain Macam berapa hari tu? Tak tahu lah berapa hari. Tapi 1.82 juta tu mahal tu. Bukan Anwar kata jangan bazir. Tahun ni rumah tu bukan tak ada sebab ekonomi. Sekarang ni kan ekonomi daripada tahun lepas lagi patutnya kita kena berjimat lah. Betul. So bila kita cakap sekarang ni ada work from home lah apa kan, dia kata tak, itu masa bulan Januari kan, dia kata betul. Tahun lepas lah apa. Tapi bukan ke memang daripada tahun lepas lagi sepatutnya kita jaga-jaga duit ni? Betul tak? So apa kejadiannya pergi buat family day 1.8, siapa yang bayar tu? Adakah ini saya nak tanya lah, MCMC, kalau kamu tak bersalah, kamu cakap lah 1.8 juta tu kamu collect tong-tong ke apa kan? Mana nak tahu kan? Mungkin ada bayar lah. Mungkin lah. Macam kita buat family day persatuan ke apa kan? Seorang letak ada berapa lah. Kau letak lah 200 orang kan, macam saya geng motor kan. Kita nak pergi mana kan, ada ride kan, seorang letak berapa. Itu dia. Yang ini semua tonton, tak ada sponsor ke apa kan. Saya MCMC bagi tahu lah 1.8 juta ni mungkin apa ni, duit daripada siapa ni? Duit rakyat ke? Kalau duit SKMM tu duit rakyat lah. Betul lah, duit rakyat. Sebab SKMM ni adalah Suruhanjaya. Suruhanjaya ni adalah agensi kerajaan. Itu ditanggung entiti kerajaan. So bila kerajaan tu duit rakyat. So kalau duit rakyat 1.8 juta untuk tampung family day. Lain macam ni acik kaya ni kan. So duit tu duit kumpul-kumpul orang bayar ke duit SKMM tu, bagi tahu Tapi SKM tak boleh kata finah tau, sebab ini dokumen mahkamah. Mereka minta refund. Bukannya mereka menyaman Soal Legun 1.8 juta. Mereka minta refund. Bung kali dia minta refund, lepas tu dia nak pulangkan balik yang dikutip-kutip daripada peserta ke apa tak tahulah kan. Tapi dia minta refund lah kan. Dia minta refund. Kalau dia kata SKMM menyaman Soal Legun 1.8 juta, okay fine, itu nilai saman. Ada orang cakap ni komen ni, dia kata Enal baik tu, yang kata duit kutu kot. Mungkin lah mahal kan. Kau tak baik tau fitnah SKMM tau. Kutu bahaya. Kutu dalam undang-undang Malaysia tau. Korang ni kan fitnah. Kutu kan dalam undang-undang Malaysia. Ni kan fitnah fitnah apa ni SKMM tak baik tau kan. Baba Berry tak baik tau. Ni duit kutu ni. Mungkin kali macam Enal cakap. Tapi Fahim Fadil tak ada kenyataan apa-apa yang pasal ni? Setakat ni? Tak tahulah. Mungkin nanti dia buat mungkin ni duit bumi kot. Tak tahu lah. Tapi kan betul lah Nal, saya setuju lah dengan cakap kau ni Nal. Kau cakap ni duit kutu ni. Tak baik kita fitnah. Itulah masalah. Tak baik tau. Kutu tu bukan kesalahan tau di sistem dalam Malaysia. Takkan nak tuduh SKM lakukan kesalahan. Tak boleh. Kan dia sama kita pula kata tuduh kita lakukan jenayah. Aduh. Tapi itulah. Esok keluar berita ni Baba Berry kita kena ni SKMM ataupun Pak Bazir ke siapa menteri-menteri ke tak tahulah siapa kan. Tak pun kalau tak dia orang buat kenyataan nanti ikut dia orang punya caplos ni ke apa kan. Betul. Ni Syam Jalil dan Papa Berry memfitnah SKMM ini sebenarnya duit kutu kan. Nal, nasib baik kau bagi tahu Nal. Kira lepas ni kalau dia cakap macam tu, kira anda boleh claim dah yang ini anda punya ayat. Itu Yusof lah, itu Yusof. Tapi itulah, kalau tak kerana keracunan makanan terjadi Tuan Syam, kita pun tak tahu. Tak tahu kita kan. Kita pun tak tahu. Tapi itulah. So untuk sesi podcast saya dengan Tuan Syam, sesi dengan saya Tuan Syam dia saya tamat kat sini. Sebab kita nak makin masa lama. Saya mungkin Tuan Syam mungkin nak landing apa-apa kan dan berjalan lebih live ni. So apa-apa pun bagi anda yang dekat social media, dekat TT, dekat Facebook dan sebagainya, macam biasalah, tolong sharekan live Tuan Syam dan juga akaun Tuan Syam biar beraterawa. Sebab apa? Sebab lagi nak pelari raya ni kan, lagilah kita perlukan banyak voice of reasoning so that kita sama-sama dapat, orang kata apa, yelah kita bukan nak kata sokong nak suruh parti mana-mana tak, tapi kita nak ajar you all berfikir. Sebab apa? Sebab at the end of the day, kuasa untuk memangkah itu
ada kat tangan anda. Saya berlalu. Tuan Hisham masih ada, saya berlalu kejap. So kita serahkan kepada Tuan Hisham insya-Allah. Okey, nanti ada orang suruh ulas pasal darurat, nanti ada sesi kemudian saya akan ulas darurat. Sekarang ni mata-mata yang memandang ada lebih kurang tadi 9,000 9,000 campur ni about 10,000 lebih. 10,000 lebih live view. Dan siapa yang bagi saya diamond hadiah ni like 3.3 juta like. So malam ni terima kasih banyak-banyak. Dan saya kalau yang saya punya mikrofon ni bergema lagi, saya minta maaf. Saya dah minta tolong KJ dah kalau dia nak datang, tapi tak tahu nak datang ke tak, untuk adjust saya punya mixer. Tapi malah Bapa Berry datang, dia dah adjust mixer, tapi daripada pemerhatian Bapa Berry, dia kata bukan pasal mixer ni so KJ kau tak payah datang lah kan. So ini sebenarnya pasal saya kena tahu kapet dan sebagainya. Nanti saya adjust lagi supaya ini. Lepas tu set up saya ni tak adalah mahal sangat. Saya dah cakap dah, saya beli kamera ni berapa ratus je dengan ini semua kan. So we'll see set up ini. Dan mungkin lah nak dekat-dekat nanti kita beli barang sikit, lepas tu Bapa Berry kita boleh buat macam podcast lah kan. Macam dulu dia buat keluar sekejap, kita nak nama apa apa nama apa kita punya podcast, Perut Bumi ke kan, Duit Kutu ke. Benda ini yang saya nak discuss kan? Perut Bumi. Lepas tu kan nanti mungkinlah saya rumah saya ni mungkin kat luar tu, saya dah cakap itu pemuda PAS ada datang. Saya kata rumah saya ni kosong, so bawah ni nanti dekat pilihan raya boleh je pakai sini saya boleh untuk ini, tak masalah sebab saya duduk atas je. Dengan ni nanti saya pindah, saya tak sebenarnya pindah tapi kita boleh pakai sini. Mungkin kat depan atau kat sini kita boleh buat macam studio sikit. Awak duduk dekat sini je kan? Tapi ya. Antara 40 minit ke 5 minit kita. Okey, tapi boleh nanti so nanti mungkin kita buat saya dengan Papa Berry. Most of the time saya akan buat seorang lah. Tapi nanti ada ni saya akan buat dengan Papa Berry, saya akan jemput apa lagi Sufi Lepas tu siapa lagi yang kita punya geng? Oh ni lah, nanti saya nak jemput Mila dah keluar Dah keluar. Kepada saudari Mila, apa nama dia Berry? Mila apa? Mila apa nama dia? Tak tahu nama dia, tapi nama TikTok dia Georgette Mila. Okey. Nanti kepada saudari Georgette Mila, nanti kita buat sekali lah. Kita 3 orang ke, kita 2 orang ke kan, datang dekat sini. Lepas tu kita buat apa podcast ke apa kan. Dengan Rafiq ada studio podcast dekat yang kita datang itu. Itu dia punya setup lagi best lah. Kan itu hari sampai 10,000 live view. Satu channel lah, 10,000, tak campur yang lain-lain tu. Lepas tu dia punya setup lagi sedap lah suara kan. Yang saya punya ni boleh lah set up marahin je lah tak apalah, nanti dapat duit yang 40 juta tu kita buat lah studio sedap sikit Okey tuan-tuan, wabillahi taufik. Ni Azri pun nanti kalau Azri tengok Azri bila dia cakap itu kamu kena tengok sebab apa ni banyak yang dia cakap tu betul berlaku sebab macam contoh darurat Beri siapa yang cakap dulu pasal darurat ni? Azri. Masa awal-awal dia cakap banyak orang yang PH ni kata dia tak betul lah apa benda. Sekali tengok DAP yang mengaku minta tiba-tiba minta darurat pula dah. So Azri kawan-kawan kita lah, nanti kita buat lah podcast ke apa benda kan. Nanti kita buat sekali lah. Mila, Azri, Papa Berry dan lain-lain itulah. Okey, terima kasih tuan-tuan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.